Untuk mesin gunting rambut, aku tetap pilih brand ni. Ni adalah mesin yang ketiga aku daripada brand yang sama juga. Untuk version yang kali ni, nama dia Bose 2. Dari dulu lagi aku pakai brand yang sama juga untuk mesin gunting rambut ni. Sebab dia punya design dia cantik. Lepas tu dia punya bateri tahan lama. Dan dia punya mata dia tajam lah. Dalam kotak dia bagi juga kabel Type-C untuk charging. Dia bagi juga mini brush ni untuk bersihkan mata. Dan juga dia bagi minyak untuk penjagaan mata mesin rambut ni lah. User manual pun dapat juga. Untuk mesin rambut ni, seriously, dia ringan. Tak adalah berat sangat. Dan dia punya binaan dia solid macam dulu juga. Tapi mesin rambut ni bukan waterproof. Untuk button on off mesin rambut ni dekat bahagian tengah ni. Dan dia punya bunyi pula taklah sekuat mana. Just nice je. Dekat bahagian belakang pula, dia ada satu soket Type-C untuk kita charge mesin ni. Yang bestnya mesin ni, dia punya mata je tak payah buka dan pasang. Kita slide macam ni je untuk kita tentukan saiz mata mesin ni. Untuk sizing ni, dia punya plastik dia agak solid. Tak seperti yang dulu lah. Untuk saiz pula, dia ada 7 step. Daripada saiz nombor 3 sampailah ke saiz nombor 21. So dia memang mudah lah. Tak perlu kita buka dan pasang balik dia punya saiz mata tu. Jomlah kita nak try tajam ke tak tajam. Okey, memang terbukti lah. Mesin ni memang tajam. Macam dengan version yang sebelum ni juga. Sebab itulah aku pilih mesin ni untuk aku punya mesin rambut. Untuk version lama, nama dia Boost saja. Dia ada 2 warna, hitam dan juga putih. Aku dah pernah pakai kedua-dua jenis warna ni. Dan untuk version baru ni, dia ada 2 warna juga. Warna hitam dan juga putih. Tapi seriously, mesin ni memang tajam. Kalau hampa nak, hampa klik je link dekat atas tu. Hampa tengok berapa harga hampa dapat. Kalau macam aku beli hari tu, RM35 siap free shipping. Untuk charge mesin ni, just cucuk je kabel Type-C ni. Dan lampu putih ni akan menyala berkelip-kelip menunjukkan dia tengah charging. Dan bila dah penuh, lampu putih ni akan menyala statik je. Kalau hampa nak mesin ni, link aku ada sediakan dekat atas. Hampa klik dan beli je kat situ.